LCV8 tak V8 tak kawan. Korok rumah. Ni awak nak ajar macam mana bawa LCV8. Bawa pun tak reti. Kunci kena ada. Pasal dia bukan keyless. Dia kunci biasa. Ni tongkat naik dulu lupa. Tongkat naik. Oh, koma satu-satu kena rabah ya. Masuk kunci. Ni sekali je. Koma mula-mula koma kenalah naik motor ni dulu. Dia pulas sampai habis lah sampai menyala kopi ni. Dah menyala kopi tu, tekan starter ni. Starter ni nampak? Tekan. Dah start. Depan gear depan, belakang gear belakang. Tak susah. Depan gear satu, masuk gear satu tekan depan. Dia ada beranjut sikit, tu maknanya gear dia dah masuk. So, cara dia mudah je, pulas je slow-slow. Koma pulas je slow-slow. Okey, pulas je. Ada kereta. Pulas je slow-slow. Bawah lalu koma goyang juga awak. Nak pulas slow-slow awak. Kalau koma dah reti bawa slow pun boleh, bawa laju pun boleh, tak ada masalah. Relax nampak. Relax. Bukan dia tak susah pun. Kau kena imbang badan, gear kena hafal. Contoh awak masuk gear 1 ni, masuk gear 2 pula. Gear 2. Kalau nak ke belakang gear 1 balik tekan belakang. So kalau kau dapat belajar, jangan lupa like, share dan komen. Ingat, belajar, jangan malas belajar. Ciao.